السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita masih lagi pada Asraris Salati wa Muhimmatiha, ataupun fasal berkenaan dengan rahsia-rahsia salat dan perkara yang berkaitan dengannya. Terakhir kita berhenti muka surat 43. Muka surat yang ke-43, perenggan yang atas lagi, masih lagi pada keutamaan khusyuk tu. Kita berhenti pada perenggan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu berdiri dalam salatnya di situ. Jadi kita boleh tengok muka surat yang ke-43 apa yang disebut oleh penulis. Dia sebut Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi. Ayah dia masuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Dia sebut tentang khusyuknya salat yang ditunaikan oleh Abdullah bin Zubair. Dia kata situ, "Idza qama fis salati ka'annahu 'udun minal khusyuk." Berdirinya dalam salat seperti beliau seperti batang pohon kerana khusyuknya. Maknanya tetap pegun sifat dia waktu dalam salat tu. Tak nampak dia terkesan dengan benda-benda yang berlaku di sekeliling. Kemudian dia sebut situ, dia sujud lalu burung-burung hinggap di punggungnya, di belakang. Bila mana dia sujud, atas belakang dia ni burung-burung hinggap kerana menyangkanya pondasi dinding, satu benda yang tak bergerak. Betapa senyapnya, ataupun kita sebut bahasa Melayu kita ni, jeda, dia punya kedudukan dia tu macam satu benda yang tengah berhenti, pause situation dia. Jadi burung-burung menyangka ini ialah satu benda yang tak bergerak. Dahsyat dia punya sifat keadaan salat dia tu. Suatu hari beliau salat di Hijr Ismail, maknanya dalam kawasan Kaabah, dekat dengan Kaabah. Lalu batu terlontar di depannya. Batu yang dilontar ni bukan batu kecil. Batu yang dilontar ialah batu yang boleh memusnahkan, bahkan meruntuhkan Kaabah. Sebab riwayat dia salat yang dalam buku kita ni ialah ketika mana berlaku serangan daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menginginkan pemerintahan Mekah tu.
Sebab waktu ni Abdullah bin Zubair, dia ni gubernur Mekah. Dan Hijr Ismail pada waktu ini dia tertutup. Dia bukan macam Hijr Ismail yang sekarang. Hijr Ismail sekarang ni dia dah terbuka. Ada sebahagian riwayat kata Hijr Ismail pada zaman Abdullah bin Zubair ni pun dah terbuka. Tapi binaan asal Kaabah ni, dia bukan petak. Dia asalnya lah dia ada melengkung sikit kat depan. Yang melengkung tu pun ditutup. Maknanya dia bersambung. Sehinggalah pada fasa yang keberapa pembinaan semula Kaabah ni, yang bahagian tu hanya dibiarkan lengkungannya sahaja. Tidak disambung. Macam sekarang ni lah, ada lengkungan separa bulat tu saja. Jadi Abdullah bin Zubair dia salat di situ. Dia salat dalam tu. Okay. Waktu dia salat, batu terlontar di hadapannya. Batu yang dibidas daripada luar Masjidil Haram. Alat yang digunakan sebagai senjata perang pada zaman dulu dia panggil minjanik. Minjanik ni ialah alat pelontar batu-batu besar untuk memusnahkan mana-mana bangunan. Dia macam satu lastik yang dilontarkan daripada luar. Dan ini berlaku pada keadaan penentangan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dalam waktu tu, dia sedang salat tu, dan dalam buku kita ni dia sebut, dan menyeret sebahagian bajunya. Terselak baju dia. Tapi beliau sedikit pun tidak bergeming. Maknanya dia tidak bergerak. Fadhahaba bi ba'di thawbihi faman fatala. Tak bergerak. Maknanya fokus dia dan khusyuk dia dalam salat. Persoalan dia, memang kita dituntut sampai setahap ini ke salat? Kita yang hari ini ni, yang dengar riwayat ni. Bila mana kita baca riwayat sahabat seperti ni, memang keinginan untuk salat dengan situasi keadaan macam ni menjadi impian kita. Tuan-tuan kena ada niat. Tuan-tuan tak boleh jadi macam orang yang tak apalah, baca je lah cerita saya ni pakai tak dapat lah kot. Tak boleh. Kita dengar benda-benda macam ni kena ada keazaman untuk dapat. Sebab mendapat keasyikan dalam ibadah ni, dia macam kita mengejar benda-benda dalam dunia je tak? Yang orang boleh belajar sehingga sampai ke tahap ni, yang orang boleh meniaga sampai berjaya sampai ke tahap ni. Sebenarnya dalam ibadah kita semua ada potensi tu. Cuma kita yang dah mengalah awal. Kita mengalah awal, jadi jauh pembinaan potensi itu terganggu, terbantuk dengan sebab kurangnya himmah, keinginan tu kurang. Jadi waktu kita baca riwayat ni, nak kena ada jugalah rasa kita nak salat sampai ke tahap ini. Kemudian dia datang ke riwayat lain. Riwayat daripada tabi'in. Wa qala Maimun bin Mihran. Berkata Maimun bin Mihran rahimahullah. Dia ni tabi'in. Satu maklumat yang kita boleh tambah. Mungkin kita pernah dengar satu orang tokoh dalam ilmu hadis, nama dia Sulaiman bin Mihran. Yang ni Maimun bin Mihran. Tapi dia bukan daripada adik-beradik yang sama, bukan. Bin ayahnya saja sama. Bin je sama. Benda-benda fakta macam ni kita kena tahu. Supaya apa? Supaya tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab, terutamanya penceramah yang cuba menggambarkan ada hubung kait dekat Sulaiman bin Mihran dengan Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran lagi awal berbanding Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ni kemudian lagi. Dua-dua ni alim. Yang Maimun bin Mihran ni tabi'in. Sulaiman bin Mihran tu kemudian lagi. Supaya kita tak mudah dimanipulasi. Sebab apa saya kena sebut benda ni? Sebab kita menjadi mangsa kepada suasana sejarah yang tidak digambarkan dengan baik. Fakta sejarah tu tidak menggambarkan suasana dengan baik. Contoh mudah dalam bab pelancongan. Orang kita meyakini, nak kata yakin, bukan sampailah tahap yakin yang dalam agama, tapi mengenali adanya sahabat yang meninggal, kubur dia di China, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang kita ramai tahu benda tu.
Tapi dari segi tahqiq, dari segi penelitian, betul ke itu Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi? Yang orang kita pergi ziarah ke China tu, pergi ziarah kubur dia, betul ke tu sahabat Nabi? Yang betul di sisi ahli sejarah, nama dia je Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Yang 10 orang jamin syurga tu, bukan. Kubur dia bukan situ. Sebab 10 orang sahabat Nabi ni, 10 orang yang jamin syurga tu, kebanyakan mereka ni meninggal, wafat di Hijaz ataupun di Syam. Tak luar daripada dua kawasan ni. Tak luar daripada kawasan tu. Dia biasanya, kalau kita tengok benda ni berlaku kerana penyerupaan nama yang mengelirukan. Nama lebih kurang. Lalu orang kita pun dah anggap itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tambah dia pun memang Arab dah apa? Arab. Jadi jangan tertipu dengan nama. Nama bukan bermakna duduk satu zaman ataupun satu family ataupun dekat-dekat ada kena-mengena. Kena perhalusi dan teliti elok-elok. Saya dulu waktu mengajar di satu sekolah tahfiz ni, ada seorang kawan yang Arab lah yang diambil oleh pihak sekolah tu untuk jaga hafazan pelajar ni. Dia orang Yaman. Tuan-tuan tahu nama dia apa? Ali bin Abi Talib. Saya boleh claim saya kata saya kawan dengan dia. Kawan dengan sahabat tu. Nama dia sebiji, Ali bin Abi Talib. Sebiji sama macam Sayyidina Ali. Dengan perwatakan bukan Arab yang lekeh-lekeh lah, Arab yang ada ilmu. Tapi kalau dah tidak diluruskan fakta tu, 100 tahun, 200 tahun akan datang, orang boleh buat cerita macam-macam. Nama je sama. Jadi Sulaiman bin Mihran, Maimun bin Mihran ialah orang yang berbeza jauh zamannya walaupun nama ayahnya sama. Sulaiman bin Mihran ni, dia berkawan rapat dengan seorang tabi'in nama dia Muslim bin Yasar. Dalam buku tu dia sebut. Dia sebut Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, aku tidak pernah sekali pun melihat Muslim bin Yasar menengok dalam salatnya. Maknanya mata dia tetap, kepala dia pun tak geleng, tak kalih kiri kanan, tak ada. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar panik. Namun dia yang sedang salat di masjid sama sekali tidak menengok. Masjid roboh, dia tak kaluk nak keluar. Maknanya dia kekal dalam posisi salat tu. Muslim bin Yasar. Ni nak sebut dari segi nilai khusyuk, jiwa yang dihimpun, perasaan yang bertemu waktu salat didirikan. Kalau bahas dari segi hukum, tuan-tuan, kita salat di masjid je kan. Salat di masjid, salat Masjid Alwi ni, tiba-tiba turunlah hujan lebat, ribut apa semua, sampai boleh roboh masjid, sampai banjir masjid. Tuan-tuan kena duduk dalam sah lagi ke? Dari segi hukum fiqh. Keluar selamat diri. Keluar selamat diri. Tuan-tuan tak payah malam ni saya dah belajar dah bab ni, lepas pada ni kalau terbakar dalam rumah aku buat diam macam tu. Tak. Kita tak payah nak acah-acah sekhusyuk itulah. Tapi kita berusaha lah ke arah tu. Tapi bila mana kita dah sedar yang jadi pada Abdullah bin Zubair ni, yang jadi pada Muslim bin Yasar ni, dia orang tak perasan apa yang berlaku di kiri dan kanan. Dia orang betul-betul, kalau istilah orang sufi dia panggil majzub, hilang daripada kesan kawasan sekeliling, ditarik. Benda macam ni pun berlaku pada kita orang biasa, tapi tak berlaku dalam lapangan ibadah. Dia berlaku dalam lapangan lain. Contoh tuan-tuan tengok kanak-kanak, budak-budak, bila mana dia khusyuk dengan sesuatu, orang panggil dia pun, dia tak menyaut dah. Sebab apa? Dia telah masuk dalam fokus yang tertinggi dengan apa yang dia sibuk tu. Kita pernah rasa, tapi mungkin dia taklah seoptimum mereka-mereka yang soleh ni. Dia punya tinggi kedudukan ataupun dia punya tinggi tahap kekhusyukan dia tu. Dan kalau kita tak dapat yang macam ni, adakah salat kita ni low class, teruk betul? Tak pun. Salat kita sah. Bahas dari segi hukum, salat kita sah. Tapi kita merindui ataupun kita menginginkan, ada kecemburuan juga dalam hati kita ni, macam mana dia boleh lazat dalam ibadah seperti itu? Sebab kita pernah ada pengalaman sedap, seronok buat satu benda yang mungkin benda tu tak bersangkut paut dengan ibadah. Mungkin kita tengok cerita ke,
Kita rasa cerita tu, movie tu begitu menusuk dalam hati kita, sehingga kita beri 100% fokus. Apa jadi sekeliling pun tak tahu. Ataupun kita bercakap, kita buat benda yang kita seronok. Tapi mereka ni telah menjadikan ibadah-ibadah itu ialah satu ruang untuk dia dapat fokus tertinggi. Yang untuk zaman kita ni, kita rasa macam hampir mustahil nak jumpa orang macam ni. Hampir mustahil. Kalau ada pun, mesti kita duk rasa, ni buat-buat ni, bukan semula jadi. Sebab mungkin, betapa sedikitnya ibadah yang dahsyat dilakukan oleh orang-orang kita sekarang, menyebabkan nak jadi benda macam ni, orang tak mudah nak rasa ianya betul. Bahkan orang rasa dia ni mungkin daripada berpura-pura. Tapi yang dalam riwayat kita baca ni bukan berpura-pura. Memang betul pun. Kemudian, perenggan yang seterusnya, dia sebut, bila Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu, ni cicit Nabi, anak kepada Husain bin Ali. Tok Wan dia, Ali lah, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, anak dia Husain. Husain bin Ali, dia ada anak nama dia Ali. Jadi, cicit pada Nabi inilah. Cicit pada Nabi. Jadi, dia nama dia Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Cicit pada Rasulullah. Sebab Husain tu cucu pada Nabi. Okay. Cicit kepada Rasulullah ini, ketika mana dia berwuduk, wajahnya pucat. Dalam riwayat tersebut, idza tawadda'a isfarra launuhu. Wajahnya menjadi pucat. Faqila lahu, lalu ditanya kepadanya, ma hadzal ladzi ya'tadaka 'indal wudu'? Apakah yang telah menyebabkan kamu jadi macam tu, pucat waktu berwuduk? Lalu jawab dia, atadruna baina yaday man uridu an aqum? Kamu tahu tak aku nak berdiri di hadapan siapa ni? Dia punya gementar, nervous, berdebar, tak sedap hati. Jiwa ni dibuat atas dasar kesalehan. Sebab kalau kita tengok susu galur orang saleh tu dengan Ali bin Husain ni, susu galur saleh tu tak jauh. Ayah dia pun saleh. Tok dia pun saleh, tok wan dia tu. Datuk dia iaitu Ali bin Abi Talib. Apatah lagi moyangnya, iaitu Rasulullah. Jadi semakin dekat generasi kesalehan tu, maknanya dia punya barakah tu masih lagi duk ada. Dan kita boleh tengok kesan-kesan yang ada tu. Adapun kita mungkin dah jauh. Mungkin dalam family kita ada orang-orang yang ahlu ibadah yang betul-betul. Ahli ibadah yang betul-betul. Tapi mungkin dia dah jauh. Jadi sinaran dia tu ataupun percikan keberkatan dia tu dah ujung-ujung dah kita. Tapi tetap nak katanya, kesalehan memang menjadi penjamin kepada semua aspek penjagaan atas zuriat. Kita kalau kita risau anak kita, cucu kita, rezeki dia, risau kehidupan dia, cara dia memang tak ada cara lain, iaitu kena menambah kesalehan kita. Kita kena tambah kesalehan, baru Allah Ta'ala akan jaga. Sebab itu janji Tuhan, wallahu yatawallas salihin. Allah Ta'ala penjaga kepada orang saleh. Dalil dia yang lebih jelas lagi, kita baca surah Kahfi, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. 2 babak. Babak pertama, Nabi Khidir membunuh budak. Dia bunuh. Sehingga menimbulkan kemusykilan dan tinggi suara Nabi Musa. Sebab apa bunuh? Aqatalta nafsan zakiyah. Kamu bunuh jiwa yang suci. Lepas pada tu, dirikan tembok yang dah roboh tanpa ada sebab yang jelas. Hujung pertemuan, waktu Nabi Khidir nak cerita kenapa dia buat benda tu, kalau kita ingatlah, kita biasa baca surah Kahfi, kita tahu cerita ni. Apa penjelasan Nabi Khidir? Dia kata, aku bunuh budak tu kerana anak yang akan keluar ini, ataupun budak yang bakal membesar ini, dia ni akan tumbuh dengan jahat, sedangkan mak ayah dia baik. Dan Allah Ta'ala akan ganti dengan anak yang baik. Sebab apa jadi macam tu, tuan? Sebab salehnya mak ayah dia. Dengan salehnya mak ayah dia dan baiknya doa mak ayah dia terhadap apa yang dia nak dalam hidup,
Mungkin lepas lahir anak tu dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah aku dapat zuriat yang baik. Dapat zuriat baik belum tentu zuriat tu yang depan mata kita. Bukan mesti yang tu. Boleh jadi Tuhan ganti yang lain. Sebab kita tak tahu ilmu ghaib yang sebenar ni, kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi. Tuan-tuan boleh bayang, kesalehan suami isteri tu menyebabkan Nabi dihantar. Nabi dan Rasul kena pergi untuk settlekan penyempurnaan nikmat Tuhan atas pasangan suami isteri ni. Bunuh. Sedih, memang sedih. Tapi Nabi Khidir kata Allah Ta'ala akan ganti balik dengan yang lebih baik daripada yang ni. Tapi ni untuk kes Nabi Khidir, Nabi Musa lah. Kita tak boleh buat, kita tak tahu. Tuan-tuan dengar mana-mana tuan guru, tok syekh tarikat mana kata saya bunuh anak awak ni, sama macam kedudukan Nabi Khidir bunuh anak dia. Tak boleh pakai tu mengarut. Dia yang patut kena bunuh. Tu tak betul. Sebab ilmu tu hanya berhenti dekat Nabi tu je. Okay. Lepas pada tu yang kedua, bina tembok tu sebab nak jaga harta yang tertanam daripada 2 orang anak yatim. Dan jawab Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan itu perkataan Nabi Khidir, sebab ayah dia ni dulu untuk 2 orang anak ni saleh. Jawapan dia saleh ya. Tuan-tuan boleh bayang, kerana kesalehan dihantar Nabi dan Rasul untuk ejah dan jaga, menyempurnakan penjagaan Tuhan. Jadi tidak syak dan tak ragu lagi, kesalehanlah yang menjaga kesinambungan kebaikan keturunan. Jadi kalau kita risau, kita tak perlu tekan-tekan anak tu dengan apa-apa benda yang boleh membebankan dia. Hang kena belajar, hang kena ada ni, hang kena beli ni, tak. Benda tu sampingan. Bukan kata tak boleh langsung. Menasihati, membimbing boleh. Tapi dalam masa yang sama, kesalehan kita perlu dipertingkatkan. Daripada ibadah, daripada amal qalbi, iaitu amal hati, supaya dibuang sifat-sifat yang buruk, dimasukkan sifat-sifat yang baik, lalu jadilah masuk dalam kelompok saleh. Okey. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut, syarat-syarat batiniyah daripada amal hati. Dia sebut situ muka surat 43 tu, perenggan terakhir tu, wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunana. Ketahuilah bahawa salat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Okay. Tuan-tuan puan-puan perhati kata-kata penulis. Dia kata dalam salat tu ada arkana, rukun, wa wajibat dan juga kewajipan, wa sunana dan juga sunnah-sunnah. Ada rukun, ada benda wajib, ada benda sunat. Yang wajib tu mungkin kita sebut dalam pengajian fiqh kita syarat sah salat. Yang kita duk mengaji. Apa benda syarat sah salat? Yang menyebabkan orang yang ada syarat ni wajib salat atas dia. Islam, baligh, ni yang kita maklum lah. Lepas pada tu, rukun salat. Rukun tu ialah tata cara. Kita tak boleh bantai suka hati. Saya nak salat ni salam dulu, takbir saya nak buat lah sekali. Tak boleh. Saya nak buat rokok dulu, lepas pada tu sujud kemudian, ataupun duduk antara 2 sujud dulu, lepas tu baru nak sujud. Tak boleh. Dia ada rukun. Dan dia ada sunat. Sunat tu ialah benda-benda yang duduk daripada qauliyah dan fi'liyah. Ucapan dan juga perbuatan. Jadi ini ialah kerangka salat yang asas. Dalam salat ada rukun, ada benda wajib dan ada benda sunat. Wa ruhuha, kata penulis itu, dan rohnya ialah an-niyyatu wal ikhlasu wal khusyu'u wa hudurul qalb. Roh ni penghidup, penggerak kepada salat tu, sehingga salat tu betul-betul boleh berfungsi, betul-betul boleh beri kebaikan kepada pelakunya, iaitu merapatkan lagi hubungan dia dengan pencipta, menjadikan dia dapat dibentengi pada kemungkaran, menjadi penghapus pada dosa-dosa kecil. Itu antara bentuk-bentuk fungsi salat lah. Okay. Jadi bila mana kita nak jadikan salat tu betul berfungsi, yang ni dulu sebenarnya yang kena tekan, iaitu rohnya. Sebab kereta cantik macam mana pun, enjin tak ada, tak boleh gerak. Pintu elok, daripada luaran polish elok, berkilat apa semua, tayar, rim semua elok. Cuma satu je lah problem kereta ni, enjin tak ada. Enjin tak ada,
Jual 1,000 pun kita tak nak beli. Jadi satu kerja pula nak cari enjin. Sebab kalau satu benda tu dia tidak ada penggerak dia. Dalam bahasa Arab dia panggil muharrik, penggerak. Kalau tak ada penggerak, tak berjalan. Walaupun luar salat tu cantik. Sebab tu pengajian fiqh berkenaan dengan salat bagus. Apa yang membatalkan, apa yang menyebabkan salat orang tu sah. Tapi dia ada limit dia. Limit dia tu dia hanya setakat tahu sah dan batal. Dia tak pergi kepada hidupnya salat tu menjadi fungsi yang betul-betul memainkan peranan dalam hidup. Sejauh mana salat tu? Sebab ada orang dia mengaji fiqh, salat dia betul. Salat dia betul. Bacaan Fatihah dia semua betul. Tapi salat tu tak menjadi benteng kepada dia daripada mungkar. Benda-benda yang tak elok. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang dia suka tegur orang. Tegur orang dalam bab salat. Dia ni salat tak betul lah. Bagus sebab dia belajar hukum hakam salat. Tapi dia telah buat satu kedudukan ataupun satu suasana memburuk-burukkan kawan dia yang belum lagi betul salat dia. Maknanya dia yang dah tahu hukum hakam salat, salat dia pun belum mampu untuk blok dia daripada perkataan yang tak baik untuk dia sifatkan salat orang tu. Betul orang salat ni bagus, tapi perkataan iringan yang wujud waktu nak sebut orang tu salat tak betul. Contoh saya semayang dengan kawan saya sebelah ni, dia ni memang betul tak erti je semayang. Dia tak perlu sebut yang tak erti apa semua tu. Apa betul je lah apa yang tak betul. Maknanya dia yang dah rasa dia retinya dia terhadap salat tu pun belum lagi membentengi lidah dia. Tak boleh benteng. Sebab apa? Roh tidak kuat. Macam kita sebut tadi lah, kereta cantik, berkilat apa semua, enjin tak kuat, tak pick up. Jadi kereta tu tak akan beri apa-apa keistimewaan yang besar. Adalah keistimewaan, bolehlah bergerak, tapi pergerakan dia tak laju. Ataupun tak menjadi betul-betul filter, penapis kepada kehidupan kita yang penuh dengan cubaan-cubaan jahat ataupun godaan-godaan syaitan tu. Jadi dia sebut situ, niat yang benar, ikhlas, khusyuk dan hadirnya hati. Dalam buku dia sebut, niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. Niat, ikhlas, khusyuk, hadirnya hati. 4 perkara. Jadi 4 perkara ni ialah enjin penggerak kepada salat tu. Sehingga salat ni kita boleh pakai. Dia ada nilai. Sebab salat yang kita duk buat ni, dia satu ritual ibadah yang paling bernilai. Sebab tu bila mana bangkit depan Tuhan, Tuhan tanya salat dulu. Tuhan tak tanya zakat, tak tanya puasa, tak tanya benda-benda lain. Sebab ini modal asas. Kalau yang ni rosak, kumpul yang lain, tak beri apa-apa makna. Tak beri apa-apa makna. Bahkan memberi ancaman. Yang lain tu banyak, yang ni kurang. Salat tu tak ada ataupun tak sempurna. Fa inna as-salata tashtamilu ala azkarin wa munajatin wa af'al. Dia sebut situ. Salat itu juga mengandungi zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Salat tu keseluruhannya Tuhan sebut aqimis salata li zikri. Tunaikanlah salat untuk mengingati aku. Kemudian dalam salat tu ada munajat. Munajat ni maksud dia apa? Munajat ni rintihan. Bahasa Melayu kita. Kita mungkin pernah dengar satu alunan dia panggil zikir munajat. Zikir munajat ni yang paling besar tu ialah rintihan. Kita merintih. Sebab dalam 4 zikir munajat tu, kat mana rintihan dia? Tub alayya, ataupun kalau sebut ikut lagu tu, tubna ilallah, iaitu merintih. Wa af'al, dan perbuatan, iaitu angkat takbir, rukuk, duduk, sujud, apa-apa semua ni, itu semua af'al. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsulul maqsudu bil azkari wal munajat. Kata penulis, tanpa kehadiran hati, tujuan dari zikir dan munajat tidak akan tercapai. Dan benda ni dia perlukan kepada latihan. Tak semua orang boleh mendabik dada. Hatta yang tahu banyak tentang agama, belajar agama pun belum tentu dia ada hudurul qalb, hadirnya hati. Hadir hati ni maksud dia apa? Dia fokus. Hadir hati ni step pertama dia ialah apa yang dia sebut dia tahu.
Benda ni kita mengalaminya pada lapangan lain. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada orang dia dengar lagu dia minat. Lagu tu pula dialunkan oleh penyanyi yang ada jiwa yang begitu baik, mengekspresikan lirik-lirik lagu tu. Dia tu khayal sampai tinggal mata putih dia dengar lagu tu. Tapi kalau dengar Quran, mata putih hilang, mulut tenganga sebab tertidur. Dia beza dengar lagu yang dia minat. Dengar lagu minat tu betul-betul naik syekh, naik zuk. Sebab apa? Sebab hudurul qalb di situ. Hadirnya hati. Dan benda-benda ni terganggu. Kenapa tuan-tuan? Kerana suasana hidup kita ni yang begitu banyak menjadi sebab-sebab faktor-faktor terganggunya benda-benda utama. Salat jadi terganggu kerana komitmen yang banyak. Banyak fikir, runsing apa semua. Akhirnya kita merasa diri ni mangsa kepada komitmen. Sebab tu ramai orang, dia mengadu saya ni tak berapa boleh fokus salat. Sebab duk terfikir tu, terfikir ni. Dan benda ni pun pernah berlaku kepada para sahabat pun. Sebab tu ada satu orang sahabat yang bernama Khalid Al-Walid. Terkenal dia dalam lapangan peperangan. Tapi apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan ni, dia bukan berkait dengan salat. Cuma dia nak kata serangan kerungsingan tu ialah benda yang real berlaku dalam hidup. Hidup kita ni akan dirundung dengan komitmen. Tambah sama kita ni, komitmen yang tak wujud pada zaman Nabi. Hutang segala bagai apa semua. Macam-macam lah sistem hidup, pendidikan ke, makanan, gaya hidup apa semua ni. Jadi Khalid Al-Walid ni, dengan sebab dia banyak mengahlikan diri dalam bab posisi peperangan, jadi orang yang duduk dalam perang ni, dia akan ada rasa resah. Sebab apa? Tambah dia ni pula jagoan, pahlawan di medan perang. Dia, di tangan dia ramai orang mati. Khalid Al-Walid ni, dia runsing apa tuan-tuan? Walaupun dia tu dikenali sebagai orang yang tak akan boleh dikalahkan pun. Orang yang pernah bunuh orang ni tuan-tuan, dia ada satu sikap. Nak kata sikap bukan sikap. Dia ada satu kerungsingan. Dia risau orang yang dia bunuh tu, keluarga dia menuntut balik atas dia. Orang cari balik. Jadi benda ni menyebabkan dia tak boleh tidur malam. Dia tidur, dia terbangkit. Dia terkejut. Duk rasa macam kok ada orang duk intai dia, tunggu dia lena, mari tikam dia apa. Macam tu. Sehingga dia mengadu dekat Nabi. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Dia mengadu, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur malam kerana penyakit ni. Runsing. Lalu Nabi pun kata, "Iza awa ila firashik faqul." Bila mana kamu nak baring tidur, maka ucapkanlah bacaan ini ataupun doa ni. Ni doa untuk orang yang kena insomnia kerana runsing banyak perkara. Doa ni. Apa dia doa tu? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallat. Ya Allah, engkaulah Tuhan langit yang 7 lapis dan apa yang menaungi di bawahnya. Wa rabbal aradini wa ma aqallat. Dan engkaulah Tuhan 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Wa rabbas syayatini wa ma adallat. Dan engkaulah Tuhan kepada syaitan dan apa yang disesatkan olehnya. Kun li jaran min syarri khalqika kullihim jami'a. Jadilah engkau, wahai Tuhan, pelindung kepadaku daripada segala kejahatan makhluk yang ingin melakukan kejahatan ke atasku. An yafruta alayya ahadum minhu au an yabghiya, ataupun yang ingin melakukan sesuatu yang luar biasa kejahatannya padaku. Azza jaruk, agunglah penjagaan daripadamu. Wa jalla thana'uk, dan paling utamalah pujian kepadamu. Wala ilaha ghairuk, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan engkau. Doa ni mungkin dalam komen ada, ataupun lepas pada ni saya cuba share lah dekat komen apa semua. Doa bila mana kita payah tidur malam,
Biasanya, kalau kita tengok, penyakit payah tidur malam ni, dia akan kena pada siapa tahu tak? Orang yang ada komitmen. Komitmen paling basic. Kita akan tengok, di Malaysia ni, dia punya graf, orang start ada komitmen bila? Sekolah menengah. Sekolah rendah pun dah ada. Iaitu bila mana dibebankan dengan orientasi peperiksaan. Tak boleh tidur malam. Tahu, kena study, kena buat itu, ini, apa semua. Sekolah menengah. Sebab tu kita tengok tambah-tambah pelajar yang dibebankan dengan awak ni target untuk sekolah. Kalau awak tak boleh jatuh graf sekolah ni, dia lagi rasa stres. Itu bermula. Maknanya Malaysia ni antara negara yang rakyatnya sangat muda menerima komitmen. Muda. Sebab biasa zaman Nabi ni yang terima komitmen ni umur dah 30 ataupun awal 20-an. Baru start masuk perang apa semua ni lah. Tapi kita ni lagi awal. Benda-benda ni dari satu segi dia bagus untuk membina kepimpinan. Tapi kalau dia overdose komitmen tu, apa dia akan jadi? Kacau dekat ibadah dia. Terutamanya yang Islam. Sebab tu dia masuk dalam salat, dia macam orang mabuk. Walaupun dia tak mabuk kerana dadah ataupun tak mabuk kerana arak apa semua, dia mabuk kerana komitmen hidup. Dia tak boleh berdiri dengan baik. Dia tak boleh fokus apa imam baca. Jadi Nabi beri bacaan ni. Tapi bacaan ni pun kena baca dengan hati yang fokus. Kalau baca, pakai baca sekali lalu macam tu je, dia tak makan kak. Tapi nak katanya dalam doa ni banyak benda-benda yang bersifat mengesakan Tuhan. Sebab problem orang, dia tak boleh khusyuk. Dia terganggu dengan komitmen. Dia runsing, dia serabut, dia sedih, dia overthinking, dia anxiety. Apalah penyakit-penyakit berkaitan dengan mental yang ada pada zaman kita sekarang ni. Satu je sebenarnya punca dia. Tawakal dia pada Tuhan dan yakin dia terhadap masuk campurnya Tuhan dalam hidup dia mulai menipis dan rapuh. Sebab suasana sekeliling. Dia tengok kawan dia. Kawan dia lebih sikit daripada dia. Nak dapat itu mudah. Akhirnya dia pun tengok. Sebab apa kawan dia boleh lebih? Dia pun kata sebab family dia ada duit, kaya apa semua. Dia tak. Dia kurang dah sikit tawakal. Tawakal dia tu terganggu. Untuk zaman Nabi ni, benda ni dia terkawal. Zaman kita dia tak terkawal. Sebab zaman kita ni ialah zaman yang, kalau tuan-tuan tengok kan, dia ada satu istilah yang digunakan untuk zaman kita ni, zaman 2020 dan ke atas ni, iaitu reset world. New reset world. Reset world ni apa benda? Ada satu dokumentari yang dibuat, agenda selepas daripada berlakunya COVID yang seluruh dunia kena ni, dia macam ada satu kelompok ni, underground punya kelompok, dia nak jadikan penduduk dunia ni lebih selesa buat keputusan hidup tanpa ada gantung dengan elemen spiritual. Tak payah duk sebut sangatlah Tuhan, insya-Allah apa semua, tak payah duk sebut. Sakit berubat, masuk hospital. Tak payah duk doa-doa lagi, biar dulu. Benda ni dah berlaku lama dah pun. Cuma bila mana lepas pada yang COVID tu, dia macam lebih tinggi lagi. Nak kata apa, nak promosi lagi. Reset. Dia nak reset ni maknanya nak jadikan kita hidup kokok mana pun, upayaku, kekuatan aku, pengaruh aku. Sejauh mana aku mencari sandaran-sandaran daripada makhluk. Kuat kot tu, kuat lah hidup. Itu zaman kita. Jadi, kita boleh bayang, salat yang kita lakukan dengan segala da'yah-da'yah ini, bukanlah mudah untuk mendepaninya. Tambah pula kita selesa dengan tak nak belajar lebih dalam bab salat. Orang ajar, ni makna-makna ataupun orang tunjukkan, ni buku, ni application yang kita boleh check apa yang kita baca, makna dalam salat. Makna dalam salat kita baca. Tak apa, semula lah, nanti free buat. Tapi ada orang yang kita peliknya, bila mana dia tengok movie, tengok cerita apa, gelisah betul kalau tak ada subtitle. Ada orang macam tu kan. Dia tengok cerita Hindustan ke apa, sekarang orang tak tengok dah kot Hindustan. Cuma dulu hebat, zaman dulu tak ada subtitle pun boleh menangis. Tu lagi hebat. Satu perkataan Hindi pun tak erti.
Tapi boleh menangis tak? Yang tu memang betul-betul dipilih betul lah untuk faham. Tapi zaman sekarang ni biasa orang nak subtitle. Tak ada subtitle dia rimah. Dia begitu rasa rugi kalau dia tengok satu filem tak ada subtitle. Dia rasa tidak optimum kefahaman dia. Tapi dia boleh okey, dia santai. Bertahun-tahun dia salat, dia tak faham apa yang dia baca. Dia lebih santai. Ada benda tak kena dalam hidup kalau kita biasa dengan benda macam tu. Jadi, kita boleh fikirlah, salat yang kita dok buat ni, berapa nilai dia depan Tuhan? Berapa nilai dia depan Tuhan? Saya ingat dulu waktu belajar, mari kuliah syekh masjid ni, masuk masjid, habis kuliah apa semua, keluar masjid, kasut hilang. Kasut tu lah yang pakai pergi kuliah. Waktu tu pula musim sejuk. Hati nak marah, dah lah penat kuliah tak habis. Tak sempat balik rumah, habis kuliah ni mesti teguh. Naik bas pergi masjid. Sebab memang di Jordan ni, syekh-syekh yang mengajar, dia tak mengajar dekat pekan, dia mengajar dekat bandar-bandar yang utama. Kuliah dia. Jadi kita pergi, balik, tengok kasut tak ada. Lepas pada tu, masuklah masjid. Ada seorang pakcik tua ni yang ikut kuliah, dia tanya, apa cerita? Saya kata kasut hilang. Dia kata masuk dalam masjid salat 2 rakaat. Dan kita hormat orang tua tu salat 2 rakaat. Pas salat, dia tengok saya menung lagi. Ada 3 orang kawan-kawan yang pergi dekat orang jual kasut bandar nak tolong cari sepasang 2. Okey. Jadi dia pun tanya, kenapa sedih? Saya kata kat dia, kasut hilang sedih lah. Kita Malaysia waktu belajar ni bukan duit banyak apa. Dia tanya saya, salat dah salat dah. Dia kata kalau salat tu tak boleh selesai masalah kasut hilang, nak pakai kod mana selesai masalah akhirat? Atas kepala pula kena. Kuliah syekh tadi dah pedah dah. Kuliah orang tua dia pedah lagi. Dia kata kalau salat 2 rakaat tu tak boleh pakai, nak bagi hilang rasa resah kasut hilang, nak bagi hilang rasa resah syurga neraka, lagi tak boleh pakai. Betul. Saya ingat sampai hari ni benda tu. Benda tu betul. Yelah, dia memang tak bagi duit pun untuk saya beli kasut tu. Tapi dia bagi saya satu benda, iaitu satu pengecasan tawakal yang kuat di situ. Dia kata kalau kita salat pun, urusan dunia kita tak boleh keluar pada urusan dunia lepas salat. Urusan akhirat, tak tahu syurga ke neraka kita rasa boleh pakai ke salat kita. Salat kita ni betul-betul kita boleh ambil. Macam kita kata dekat Tuhan, ya Allah, ni salat aku, ambil salat ni. Confirm aku kena syurga. Kok mana hang kena bagi aku syurga? Sebab aku dah buat kemah dah salat aku ni. Kalau kita boleh rasa salat yang kita buat sehebat itu, tak apalah. Maknanya kita okey dah tu. Tapi persoalannya hari ni, salat yang kita buat ni, kita nak tunjuk dekat Tuhan tu, kita agak berapa markah Tuhan akan bagi? Berapa nilai yang Tuhan akan bagi? Ni saya nak sebut ruhus salah, amal batin. Jiwa salat tu sebenar. Dari segi hukum hakam, kita bina hukum hakamnya, takbirnya, kita elokkan bacaannya. Tapi dari segi penjiwaan salat, saya tak kata kita dah sampai pada tahap itu. Kita semua sedang berjalan ke arah pembaikan salat tu sendiri. Cuma kita harap pada Allah Ta'ala. Dan doa yang kita kongsi tadi tu, yang saya baca tadi daripada riwayat Tirmizi, daripada Khalid Al-Walid tu, salah satu doa yang boleh membantu kita untuk dia jadi penghalang, benteng kepada ibadah kita ni tidak tercemar dengan gangguan-gangguan syaitan yang berbentuk fikiran yang tak jelas, kerunsingan-kerunsingan yang mengganggu sebelum salat tu. Cuma nanti adalah kot dalam komen orang kata apa, orang share ke macam mana. Cuma itu ialah kerunsingan yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Sahabat Nabi pun ada benda tu. Jadi semua kita ni memang tengah dalam usaha untuk memperbaikkan salat kita. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut situ. Dia kata tanpa kehadiran hati, tujuan dan zikir dan munajat tidak akan tercapai, kerana bila ucapan yang tidak mengungkapkan apa yang ada dalam jiwa, maka seperti igawan. Maknanya bila mana tak ada keselarasan antara hati dengan apa yang disebut, maka ianya hanyalah benda yang bersifat sia-sia. Dia macam fata morgana, nampak ada tapi tak ada pun, tak berfungsi dengan baik. Demikian juga tidak dapat menyampaikan tujuan daripada perbuatan, kerana bila tujuan dari berdiri adalah khidmat, tujuan rukuk dan sujud adalah pengagungan,
dan kerendahan, lalu hati tidak hadir, maka tujuannya tidak akan tercapai. Dia sebut sini, penulis kata sini, dia kata وَكَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْقِيَامِ الْخِدْمَةِ وَمِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الذِّلَّ وَالتَّعْظِيمِ. Dia kata bila mana hati tak selaras dengan apa yang kita ucap, apa yang kita buat, jadi qiyam kita dalam salat tu kita tak akan faham apakah falsafah di sebalik qiyam, apakah falsafah di sebalik rukuk, falsafah di sebalik sujud. Dia kosong. Rokok, sujud. Bahkan Nabi pernah sebutlah hadis, ada di kalangan orang salat ni, dia mencuri dalam salat dia. Sahabat tanya, apa dia curi dalam salat ni? Mencuri dalam salat ni ialah tidak rokok dan tidak sujud dengan betul. Maknanya, dia fikir benda lain. Dia terpengaruh dengan benda lain. Sebab itulah kita kena betul-betul memperkukuhkan benteng supaya ibadah salat kita ni tidak dibolosi oleh bermacam-macam gangguan. Cuma kena minta dengan cara yang betul daripada Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat perlindungan tu. Kita beri lalu azan dulu.
Okey. Muka surat 43 tu, penulis kata, bila mana qiyam tidak lagi berfungsi sebagai khidmah. Khidmah tu maksud dia apa? Kesiapsiagaan untuk menjunjung perintah Tuhan. Maksud khidmah di situ. Tujuan rukuk dan sujud adalah pengagungan dan kerendahan. Tak ada dah. Pengagungan tak ada. Kerendahan pun tak ada. Sebab kita sebut tadi, Nabi sebut dalam hadis, ada orang ni dia mencuri dalam salat dia. Lalu hati tidak hadir, maka tujuannya tidak akan tercapai. Bila sesebuah perbuatan menyimpang dari tujuannya, maka ia hanya sekadar bentuk yang tidak bererti. Maknanya ianya satu ibadah yang Allah Ta'ala sebut amilatun nasibah. Satu ibadah yang dilakukan oleh orang yang hanya mendatangkan letih saja. Kita mungkin pernah dengar juga hadis dalam bab puasa, bila mana Nabi kata, kam min sa'imin, berapa ramai daripada orang yang puasa tidak tersentuh pada mereka daripada benda-benda baik, melainkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa sampai tahap seperti itu? Sebab hudurul qalb tidak ada. Hudurul qalb, hadirnya hati, dan latihan-latihan yang membantu kepada hati kita ni hadir. Saya tengok satu je sebenarnya. Kenapa hati kita ni tidak hadir? Hati ni dia duduk dalam dada kita. Allah Azza wa Jalla, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang Quran, Allah Ta'ala kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Kami turunkan daripada Al-Quran itu ubat yang tak ada kesan sampingan, yang akan menyembuhkan apa yang ada dalam dada kamu, iaitu hati. Sebab tu saya tengok, kok mana pun hadirnya hati ni, latihan yang paling terbaik ialah kathratu qiraatil Quran, memperbanyakkan baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, kita jangan ikut kaifiat ataupun jangan ikut cara orang yang dia fokus pada banyak. Tengok dulu apa Nabi buat. Pertama, kalau tuan-tuan tengok, Nabi ni dia banyak baca Quran waktu mana? Antara siang dan malam. Malam banyak. Malam lebih banyak. Sebab tu kalau kita perhatikan, salat-salat yang ditunaikan pada waktu gelap, subuh, maghrib, isyak, yang ni Quran dia kuat. Bacaan Quran dia lantang. Zuhur dengan asar tak. Dan kalau kita tengok, Nabi sebelum tidur ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi ni sebelum tidur Nabi baca surah Al-Insan, surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Sajdah 30, Al-Mulk 30, 60 ayat. Riwayat yang lain kata Nabi baca surah Isra 111 dan surah Az-Zumar 75. 111 plus 75, surah Az-Zumar 75 ayat. Lebih kurang 186 ayat ataupun 190 ayat lah lebih kurang. Ni yang saya perhati sendirilah. Untuk menjadikan hati kita sihat, macam tubuh fizikal, kita makan ubat, suplemen apa semua, 2 kali sehari ke, sekali sehari ke, yang jenis kapsul yang jenis rebuh kita makan. Yang ni suplemen untuk jaga hati nurani ni, tuan-tuan, sebelum tidur. Pastikan bacaan Al-Quran minimumnya 60 ayat. 60 hingga 200 ayat ni ialah kadar bilangan ayat Quran yang Nabi akan baca sebelum tidur. Tak lebih tak kurang. Antara dua nombor tu lah. 60 ke 200 ayat. Lebih lagi baik. Tapi kalau kurang, dia punya antibody hati untuk lawan bisikan syaitan tu tak berapa kuat. Sebab Nabi yang hati tak lalai tu pun dia ambil kadar maksimum 60. Kadar minimum 60. Itu pandangan saya lah. Saya duk tengok hadis-hadis Nabi macam tu. Kalau kita nak hati kita sihat, kalau kita rasa macam tak apalah, saya pada dengan ilmu, okey, tak apa, tak ada masalah pun, tak berdosa pun. Cuma nak sebut dari segi kalau nak optimum lagi, nak lebih lagi, nak supaya ibadah kita ni akan rasa lain. Sebab kita ambil suplemen kan, ada orang dia ambil suplemen, dia kerja pun dia rasa gagah, kuat ya. Walaupun sebenarnya tak ambil suplemen pun dia boleh kerja tak.
Dia macam kita tak baca Quran, salat. Boleh salat macam biasa, tapi salat yang disulami dengan suplemen Quran, dia lebih berkesan. Tambah kita baca Quran tu dengan makna, dengan ambil waktu untuk faham makna, maka ianya lebih baik. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung kali akan datang muka surat 44 tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.